Syifa, jom. Jom kita pasang lori. Wow. Dah. Tu boleh naik dah. Boleh naik dah. Jom, nak buat. Okey, kita letak situ. Situ dekat YouTube. Mana YouTube? Okey, YouTube tu. Hai. Tak boleh hilangkan YouTube dah. Apa ni? Kenapa ada kat situ ni? Kamu dah ada kat situ. Ini nak hilangkan. Yalah, nak hilangkan pun tak boleh. Saya tahu. Okey, jom kita pasang dia punya party. Letak. Kamu letak lampu warna putih, sebenarnya warna merah je. Saya nak letak warna putih lain-lain. Warna putih dan biru. Wah, ni lagi suka warna putih dan biru. Time. Kita nak buat party. Sabi nak buat nama party. Tunggu, saya dah siap buat. Okey, jap. Syafiq ada ni tu. Tapi Syafiq macam suara pendek. Memang. Syafiq bukan anak tau. Itu macam kecil je. Memang dia macam kecil. Syifa sana. Nanti korang tu bantu dia Syifa. Syifa jadi polis. Okey. Kau pakai baju polis? Ya. Ada bateri juga lah. Wah, ada lampu. Cantik. Nanti orang datang lah tu kan? Komputer. Nak letak komputer tu dia. Boleh naik? Boleh dah. Boleh, nanti saya boleh bawa. Sekejap, TV ni. Saya tak main. Okay, TV ada kat bawah. Mesti saya buka TV. Nak tahu penta tak? Nak. Okay. Macam ni je. Jom kita ni. Jom kita start bergerak. Jom. Best tak macam tu? Best? Orang datang ke? Sekejap kita tahu orang datang ke tak. Oh, tak ada ya? Okey. Saya bergerak dulu. Oh, awak nak... Dia nak duduk depan lah tu. Okey. Tak boleh tu, bye-bye. Jalan. Kenapa? Jalan je. Tak, dia macam nak bergerak. Tak apalah, jomlah. Jom. Bye-bye. Bye-bye. Astaghfirullah. Ada anak. Best kan? Best. Suka sangat lah. Kan? Nak duduk sini macam mana? Duduk sini? Syifa tak boleh duduk. Kenapa? Sebab dia kata kena berdiri tu.
Susah. Ada anak tu. Anak dah gerak dah. Dah. Sekejap. Oh ya, abang tu itu anak dia, abang tu. Nak ke? Taklah. Alamak. Dia bergerak. Okey, dah. Tengok Kak Syifa. Kan sama. Hey. Dia longit kan? Siapa nak? Syurah kalau nak nyanyi kan Syurah kata. This is 7. Tapi tak boleh lah. Kena premium. 7. Nyanyi macam tu, okey? Kalau ada nombor-nombor kan Syurah boleh tekan. Tunggu orang tengok sekejap. Orang baca nak datang tu. Nanti orang tengok Syifa nyanyi. Tak Syifa nyanyi. Tapi jalan lagi. Jom jalan. Ni. Apa ni? Ji macam ikut gitu. Okey, tak. Okey. Nak aiskrim. Sabar jap, kita patah balik. Jom. Hati-hati tau. Saya ada gambar. Saya nampak ada gambar macam ni. Saya nampak. Saya pun nampak gambar Syifa macam ni. Saya nampak Syifa. Tapi senang je. Syifa pun nampak Syafi. Ya. Jangan sebenarnya. Kena pergi ke hospital ni. Hospital kat ni pula. Hospital tak kat situ lah. Okay, jom. Syafi tak makan pun lagi. Okay, Syifa tak makan lagi. Ni? Okey. Wah. Alamak Syifa. Syifa kena dekat situ ni. Bye-bye Syifa. Itu nama Syifa. Ni Syifa. Kesian Syifa. Bye-bye.
Apa? Ini Syifa. Nama Syifa. Lepas tu ada orang solat. Syafiq pun solat. Lepas tu tiba-tiba ada orang solat. Sebab orang solat, sebab kalau masuk sini ada orang solat lah. Allahu Akbar. Habis tu Syafiq pergi patah balik. Patah balik kat sini tadi. Kat rumah Syafiq? Tak, kat sini. Kat sebelah ni. Habis tu Syafiq solat kat sini tepi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mak tak azan lah. Dia ambil dia lah. Macam mana semua hilang? Tak tahu lah. Rasa abang ni macam hilang. Lemak semua masuk sini balik. Semua masuk situ balik. Kalau Syua dah hidup, Syua boleh bangun. Syua dah hidup. Okey, bangun. Cuba. Weh, Syua. Sekejap. Sekejap you. Tunggu you, Syua. Syua tunggu. Habis tu saya tiba-tiba nak mati balik. Tiba-tiba saya mati balik. Kat parking. Inilah yang kita ke sana je. Tak sama sebab kau jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ayolah cepat. Jangan tak boleh lah sangkut. Tiba-tiba ni hantu buat. Tiba-tiba hantu letak kat sini kat saya. Tu Syafiq. Sabar jap, nanti Syua. Nanti Syua ambil jap. Kenapa lampu? Apa tu jatuh? Sampai kat Syafiq. Tiba-tiba hantu bawa lagi kat sini. Nampak hantu dah bergerak. Hai, mana? Dah, sabar. Sabarkan nak buat dia buntu. Hello. Syua tahu yuk. Macam mana Syua boleh tak ada pula? Syua ada kat situ. Lah, Syua. Ya orang lama. Salah. Bukan nak buat tu. Sekejap. Tak, bukan. Syua, kenapa ni dah Syua? Okey. Tiba-tiba masuk hospital pula. Tuk. Sorry ya Syifa. Mama Syua baring situ.
oi. Alamak, Syafie tu pakai baju tu pula. Baju apa? Baju doktor. Ui, Syafie jadi doktor lah. Tak, bukan. Syafie nak jadi kenapa Syifah macam ni? Memang lah, sekejap. Apa lah Syifah tu? Tu lah Syifah. Tak apalah, mari pasal ni aja. Makan ni. Alah. Malu. Ha. Baru percaya Syafie. Hai. Kenapa tidak? Tiba-tiba saya dah okey. Saya baru macam saya mati lagi. So sekarang saya dah okey. Polis. Tadi polis mati kan? Oh, polis tu okey dah. Yeay, Syifah! Yeay! Saya tengok siap. Baik, Syifah kenapa mati? Lah. Tak, saya tidur. Tidur lupanya. Okey, sabar ya. Saya ngantuk. Why? Dompet. Sabar ya, mesti saya bawa awak tidur. Awak ada dekat rumah je. Mai Syafie. One, two, one, barat. Kesian nak. Sekejap. Saya nak tidur kat toilet ke? Dah baring je. Oi, tak apa. Okay, bye-bye. Saya kunci tau. Kalau nak call pun boleh. Okay. Saya ambil handphone tadi. Syafie nak ambil handphone. Saya pun nak ambil komputer. iPad. Saya nak. Wait, Syafie. Jali, Wabi, Wajunda, tolong pilih Soli. Yang kamu nampak lampu. Nampak tu kan? Boy. Saya mau makan. Lomba-lomba untuk ibadah. Terima kasih. Tak apa-apa lah. Okay. Hello, Papa. Hello, Mak. Sangkut. Hello.
Beb, adik nak beli unboxing. Adik ada satu je unboxing. Oh, kesiannya. Okey, nanti Papa beli, okey? Bye. Jangan ke iPad. Nampaknya Papa datang. Abang Santa, saya banana dulu. Saya banana dulu. Saya tak Papa ya kat mana? Ha? Sikit lagi Papa nak sampai. Yeay. Nak tengok Papa lah kat bawah. Papa dah buka lah. Yeay. Papa. Papa. Tu Papa ada makanan. Mana? Makanan apa? Wah, dia bisa makan. Tapi kakak pot. Tapi baby potter. Okey, sampai malam je kita makan, okey? Okey. Papa. Papa nak mandi boleh? Boleh. Okey. Ada lampu warna-warni dah. Kan? Nampak lampu. Dah cantik. Papa. Oma Papa. Saya. Papa kat bawah ke? Tu saya. Papa cantik tak baby? Pakai baju polis. Wow, cantiknya. Papa. Kata Papa nak beli unboxing. Jomlah. Jom. Papa tu lupa. Ada langkah. Sekejap, sabar ya. Papa nak kunci. Jom. Wih. Main komputer lah dulu. Papa kena siapa bagi tahu Ben. Okey. Sebagai anak yang tidak berdahaka kepada ibu dan juga bapa, tidak jawab mak. Kenapa lambat ni? Sangkut tu. Tapi kalau baby, kalau sangkut bagi tahu Papa tahu. Okay. Papa sangkut. Sangkut? Tak sangkut pun. Kalau kereta sangkut. Papa. Aku takut. Papa kapan nama Mas Santut? Itu nama baby ke? Tak, nama family kita. Papa. Baby, kenapa turun? Taklah. Dia terus sendiri. Ada orang masuk. Siapa? Ni kan kita nak buat parti. Ada orang main komputer. Ayah nama dia sama. Papa nama dia siapa? Nama dia orang lain lah. Cakaplah orang dia boleh. Ada sekolah baru lah. Papa nak pergi sekolah baru tau. Papa nak pergi juga. Okey, sabar ya. Sabar. Bukan ni. Apa? Seperti bulan ke? Tak. Apa yang suara dia? Rasa yang itu. Ada orang ke tak? Ada orang ke tak? Ya. Yelah, nak pergi sekolah ya ni. Ada orang. Oh, ada. Tak ada. Okey.
Au. Angkut. Mai sekolah baru. Tu sekolah baru? Nak pergi? Sekejap. Sabar. Tenang. Okey dah. Jom, baby. Baby boleh jalan ke? Boleh. Boleh kaki? Tak boleh. Takut jatuh. Sekejap. Shiva boleh buat macam ni. Boleh buat. Wah, biar betul. Dapat. Ini ke sekolah? Ini sekolah. Weh, sekolah baru betul lah. Apa? Tak boleh naik tangga. Nak makan. Mama masak. Nak main ya? Papa. Jangan nanti. Sekarang saya cari baby. Nanti cikgu ada. Lari cepat. Lari. Papa. Saya cari kakak. Papa, saya nak salam tau. Saya pergi sekolah. Okey, bye-bye. Jangan lelok. Nanti saya call awak, okey? Toilet ni. Oh, kena manis. Nak call papa lah. Hello, Papa. Hello? Saya tengah makan ni kat kantin. Papa ambil pukul 2 tau. Kakak tu lupa nak bagi tahu. Okey. Papa cuba dulu ke Papa janji? Papa cuba dulu. Okey. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak makan dah. Itu cikgu nak terus lah. Saya tunggu lagi ruang ni. Syafi. Sabar. Syafi, baby. Sabar. Aduh. Sabarlah, Syafi. Sekejap. Okey, sabarlah. Sebab Haji nak ni je. Sabar. Sekejap. Papa ambil bekal dulu. Alamak, dah malam ni. Kena ambil kakak cepat-cepat. Papa ambil dulu. Sabar, saya kena ambil. Kesian awak. Kakak. Naik belakang. Alamak, tak boleh lah. Tak payahlah. Tak boleh kakak seorang. Sekejap. Siapa mau guna ni? Jom. Oi. Weh, bersikal dia ni. Tak payahlah, boleh lah. Kalau tak, saya leave lah. Betul lah. Ni kan baru habis. Nak makan komputer lah. Masuk badan papa. Tak apa. Boleh. iPad pun masuk papa punya. Handphone. Baby nak call mami lah. Hello mami. Nampaknya mami nak pergi kerja, nanti papa ambil. Papa.
Ha. Papa nak ambil pukul berapa nak Mami? Papa nak ambil sekarang. Mami, bye. Assalamualaikum, Mami. Tapi Mami kat mana ni blok? Kakak tengok ada minyak habis. Kakak tengok. Alamak, kau cepat-cepat. Minyak habis. Tu tikit sini. Kita turun dulu. Tak ya, boleh ke? Oh. Hanya kan sikit aku kata. Kan boleh je. Nanti dia habislah. Sikit lagi. Kasih tak kata boleh dah. Jom. Ah! Oi! Papa. Kita nak minyak dah kuat. Okey. Kalau Syifa tengok macam ni minyak sikit, Syifa gitu Syafiq. Tahu Papa. Coba rumah lah. Tapi Mami punya tak tahulah, tak ingat. Tahu tak? Mama dah meninggal lah. Alamak, Mama dah meninggal. Jangan ambil dia sebab dia dah meninggal. Nangis. Sekejap, mesti saya dalam nangis. Tukar baju lah. Cuba nak tukar baju sendiri. Nah, janganlah nak buat mulut. Dia tak kena buat mulut. Tak, mulut pun tak kena mulut. Tak boleh tukar mulut. Dia buat mulut. Bukan. Kita tak boleh. Nangis pada mulut. Kakak nak tukar baju je. Tukar ni tak apa-apa. Tukar mana? Tukar mana atas tu? Ni. Kakak nak tukar baju je. Nak tukar baju ni juga. Tengok. Bajunya ni tanah. Coba buat ini tak. Sini. Yang kita nak dulu. Ni baju ayah. Kita pergi kasut lah dulu. Sekejap saya dah cari. Bukan nak baju tu. Sekejap. Cepatlah. Siapa dah punya ia? Sabar. Okay, jom. Syuah. Hai. Dia belum tukar baju. Cak, kenapa Syari jadi macam tu? Okey. Kenapa ni yang macam tu? Rambut dah pula. Rambut tak hilang. Ada. Apa macam tu? Kalau macam tu, pakailah baju je ni. Saya potak. Tak boleh je pakai baju nasi luar. Tengok Syari botak. Ya. Tak boleh pakai baju nasi luar je. Nak rambut. Tak boleh pakai baju sekolah kasut. Ni? Luar dulu, nanti Syari tukar bagi. Sekejap, dah ke belum? Ni kan tak boleh tukar.
Sabar. Cakap sabarlah. Matthew memang tak boleh. Jika tu tak boleh. Kenapa lah sebab tak baju ni? Nanti nampak tetek kan? Tak pula ini baju panjang lah tu tak apa jom papa. Sekejap sabar. Saya guna muka macam bulat. Sekejap. Sekejap. Papa kita nak. First baby. Jangan. Awak kena tutup belakang. Ni kan motor saya. Kak Syafi macam lain je. Memang. Syafi tukar baju. Sebab tukar baju juga. Terima kasih dulu Jister. Tak, saya ada idea. Tengok saya ada idea. Dia nak masuk. Sabar, Syafi nak buat crazy. Petika, saya nak pergi rumah saya. Okey, Abang nanti saya bawa awak ke rumah. Iya, betul. Rumah berapa, Papa? Rumah 13. Okey. Jom kita bawa awak pergi rumah 13. Ini jom bawa rumah 13. Sekejap, ini 16. Ini 16. Rumah 13. Berapa? Ni 13. Ni 13. Saya tekan saya nak rumah. Ni. Alah nak rumah ada tangga macam Syafi. Tak, saya. Tu dah. Tak, nak rumah macam tangga macam Syafi. Tekan mana Syafi? Tekan ni ke? Tak sabar. Tak suara saya kena buang rumah. Okey, sekejap. Mana rumah 13? 12 tu. Rumah tak boleh. Tak nak tekan. Ini rumah macam Syafi. Ya, rumah macam Syafi. Tapi tak boleh tekan. Syafi boleh je. Kalau Syafi tu tak apalah. Syafi ada. Oh, ini ada. Lupa. Ini ada main mesti. Ini ada main ke? Tak tahulah. Tekan dah. Tak boleh juga. Tengok, Syuk tak boleh. Tadi boleh ya. Syuk tak ada lah. Jangan Syuk. Alamak Syuk. Nanti Syuk takut nangis lah. Alah. Rumah ni boleh. Ini marah. Tak, mana ada? Kalau menang tu memang dalam pertandingan. Dan kepada you pula, kali ni ada aku. Aku dah menang. Apa ni Syafi? Tak boleh pergi rumah saya lama-lama lagi juga. Nanti Syafi terangkan. Syafi nak bagi tahu mama. Syafi nak main lagi. Sekarang tak boleh. Bukan tak boleh.
Harus cakap thank you. Habis tu cakap welcome. Habis tu dia cakap thank you lagi. Aduh, dah lah. Tadi mama masuk selimut tadi. Tak bilang guys, see you again.